hari ini, khususnya pagi tadi, telah ada keputusan di Mahkamah Persekutuan mengenai kes yang dibawa oleh seorang aktivis bernama Heidi Kua, di mana Mahkamah Persekutuan secara unanimous telah memutuskan perkataan menghina dan menjelekkan, jelik dan menjengkelkan dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kekal sah dan berperlembagaan. Dalam bahasa Inggeris, offensive with intent to annoy. Jadi, Jabatan Menteri menerima baik dan menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan, dan masa yang sama bagi pihak Kementerian Komunikasi, kami juga telah pada tahun 2024 membawa pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia. Malah itu kita percaya akan memastikan ia tidak disalahgunakan terhadap mana-mana pihak seperti Puan Heidi Kua. Dan pindaan yang telah dibuat kini meletakkan bukan hanya satu standard ataupun satu tahap yang lebih tinggi. Dia bukan lagi jelik, tapi jelik melampau, bersama dengan 6 huraian yang dengan sangat jelas menyatakan apakah sesuatu itu jelik ataupun jelik melampau. Dan kita percaya dengan pindaan ini, insya-Allah Seksyen 233 kurungan 1 lebih sukar ataupun tidak begitu mudah untuk disalahgunakan.